Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke Channel. Okey, pada hari ini kita nak review sebiji kereta terbaru daripada Pro 2, iaitu hari ini ialah 1 hari bulan 12, 1 Disember 2025. Pro 2 telah melancarkan sebuah kereta yang kita tunggu, kita tunggu-tunggu, rakyat Malaysia tunggu-tunggu selama ni. Inilah kereta dia. Alright. Kereta ini mempunyai satu variant saja atau satu spek saja. Dan mempunyai dua pilihan warna sahaja. Mungkin ini adalah percubaan percubaan daripada Pro 2 lah untuk menghasilkan kereta terbaru. Dan dikatakan semua teknologi yang digunakan adalah menggunakan kemahiran 100% kemahiran inilah tempatan lah, lokal, dibuat oleh rakyat Malaysia sendiri. Ini ialah salah satu warna yang dikeluarkan oleh Pro 2, iaitu warna grey. Warna grey ni pun cantik. Dan satu lagi ialah warna biru. Dia biru lembut macam tu, light blue. Kalau saudara-saudara nak tengok dia punya warna, bolehlah datang ke Pro 2 Kota Baru, iaitu dekat Wakaf Cik Yeh. Pro 2 Wakaf Cik Yeh. Ini kalau dalaman dia pun totally baru lah. Tak sama dengan kereta-kereta Pro 2 yang sebelum ni lah, Tiva ke. Dia jauh lah beza. Memang 100% baru lah. Dan kereta ni memang sangat menarik lah. EV, kereta elektrik yang pertama yang dibangunkan oleh Pro 2. Kereta ni juga mempunyai horsepower sebanyak 201 horsepower. Dan boleh mencapai kelajuan 0.100 km dalam masa 7.5 saat je. Makna dia biasalah kereta EV ni biasa memang dia laju lah kan. Banyak teknologi yang terkini lah yang telah masukkan ke kereta ni, antaranya sistem SOS. Dia ada sistem SOS, butang SOS. Bila kita tekan butang SOS tu, maksud dia kita dalam kecemasan lah. Dan pihak Pro 2 akan menghantar bantuan lah, assistant ke tempat tempat kita lah yang berlaku kerosakan ke apa ke kan. Mana dia boleh detect lah, dia boleh trace kat mana lokasi kita rosak, dan dia orang akan hantar teruslah mekanik ke sana, towing ke mekanik ke. Ini bahagian enjin dia lah. Bahagian enjin. Tapi aku tengok dekat sini, tak tahulah dia finishing gam tu kan. Ni macam tak kemas sikit lah, tak tahulah. Mungkin sebiji ni juga yang tak kemas kan. Boleh tengok dia punya tu gam kat situ. Tapi apapun, ini adalah yang terbaik lah. Yang terbaik daripada Pro 2. Dan itu secara ringkas lah yang aku boleh bagi tahu. Kalau nak dapatkan maklumat lanjut, bolehlah datang, sesiapa yang berada di Kelantan lah, di negeri Kelantan khasnya, bolehlah datang ke Pro 2 Kota Baru, iaitu di Wakaf Cik Yeh. Pro 2 Wakaf Cik Yeh. Dekat sana nanti korang boleh jumpa dengan Puan Akilah dan juga Encik Kasim lah. Nanti aku akan bagi nombor telefon diorang dekat sini, memudahkan korang untuk kontak diorang lah. Sekian dulu aku punya video untuk kali ni. Jangan lupa untuk share, like, komen dan subscribe. Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.